Ni adalah result yang kita buat lepas kita tampal-tampal tadi. So korang rasa okey tak corak ni? So sebelum nak mulakan apa-apa projek, kita mesti guna primer dulu. So untuk primer anchor, kod dia adalah 5. So untuk paint yang pertama, kita akan gunakan Taxi Blue untuk layer yang pertama. Kita sembur je, jangan bagi meleleh dan supaya dia nampak lagi smooth. Kita lukis je corak apa-apa, tak kisah corak macam mana pun, asalkan dia memanjang. Okay, ni masking tape tadi yang kita dah potong, so kita tampal random je dekat sini. Okay, untuk step seterusnya, kita akan gunakan warna Crystal Blue kod 22. Okay, untuk masking yang kedua, kita tampal bertindih atas dia pun tak apa, random je. Okay, lepas masking tape tadi, kita gunakan semburan terakhir dengan Deep Blue kod 23. So, macam biasa, spray je, jangan bagi meleleh. Okay, lepas kita dah sembur semburan yang terakhir tadi, kita akan buka semua masking tape ni. Ni adalah result yang kita buat lepas kita tampal-tampal tadi. So, korang rasa okey tak corak ni?